Ni guys, iaitu Blocky Spider-Man, okay? Spidey and his amazing friends. So ni lah Blocky pertama saya yang saya beli. Dulu saya tak pernah beli pun Blocky, sebab Blocky ni memang mahal mainannya. Mainan ni mahal, harga 30-60 lebih tu. Saya beli kat Miniso kat Myanmar tadi. Ni, okay. So kita tengok bahagian depan dahulu. Okay, so kat sini kita ada Blocky, logo Spider-Man, iaitu Marvel Spidey and his amazing friends. Okay, kat belakangnya tengok ni. So kat sini ada Spider-Man. So kat sini ada Spider-Man, Miles Morales, Spider-Man, Stacy, Iron Man. So kita pasang. Okay, so ini yang lain-lainnya. So kita tengok buka dia. Okay, tak ada lah. Assalamualaikum guys, kita kembali lagi di Haziq channel. So untuk video kali ni kita akan buat video unboxing dan review, iaitu ni guys, iaitu Blocky Spider-Man, okay? Spidey and his amazing friends. So ni lah Blocky pertama saya yang saya beli. Dulu saya tak pernah beli pun Blocky, sebab Blocky ni memang mahal mainannya. Ia memang original punya mainannya. Saya tahu lah mainan ni mahal, harga 30-60 lebih tu. Okay, so ni lah mainan Miniso yang saya beli. Saya beli ni kat Miniso kat Myanmar tadi. Ni, okay. So kita akan tengok bahagian depan dahulu. Sekejap. So sebelum kita start video ni, jangan lupa bagi like, share dengan subscribe, okay? So sebelum ni, jom kita start video ni. So kita akan review lah. So ya, kalau video ni tak salah, kita punya apa ya, sebab saya aku. Okay, cemalah aku aku. Okay, so kat sini kita ada Blocky, logo Spider-Man, iaitu Marvel Spidey and his amazing friends. Ni punya logo. Ni gambar Spider-Man. Ni 3 tahun ke atas. Kata saya, body kit amazing di bawah faktor. Ni logo Spider-Man. Ni ada license ni guys, limited edition. Okay, kat belakangnya tengok ni. So kat sini ada Spider-Man. Yang ni boleh macam aksi kalau boleh buat. ni ada aksesorinya. Ni pun gambar Spider-Man. Ni belakangnya. Ni punya depan ya. Ni kat bawah ya, kaki. Harap boleh dengar suara ni. So kat sini ada Spider-Man, Miles Morales, Gwen Stacy, Iron Man. Okay. So ada version lain dekat Blocky ni. Saya tengok ada Blocky yang jual
Spiderman hot Miles Morales tu dengan apa tu Spider nak semua hot ni perempuan tu lah. Lepas tu ada Iron Man hot. Lepas tu saya nampak benda ni tadi, so kita beli yang ni je lah. Yang ni memang bajet saya untuk beli benda ni. Ok, so kita akan buka. Lupa nak tunjuk ni kat depan ya, kat atas je, ni kat bawah je. Ok, so kita buka. Harap jangan koyak kotak ni. Jangan salah faham pula, mainan ni kau kena pasang dia sendiri. So saya nak beritahu, inilah time slap untuk saya buat video unboxing lah. So inilah menunya. Kita akan tengok. Tadi ada got saya jumpa mainan lain tadi, mainan Ultraman Miniso dengan keychain, patung, bata, banyak lagi lah. Kita tengok kat Miniso tadi. So kat sini ada ni posternya. Ni kau boleh kumpul ke semua. Dan ni volume 2 kalau tak saya. Liver 2 lah. Ada Black Panther dengan Hulk. Ni ada dah kesemua keempat ni. Dapat sorry lah. Ni perempuan Spiderman tu, Spiderman, Miles Morales dengan Iron Man. Ni cara nak pasang ya. Okay, so kita pasang. Okay, so ini lah mainannya. So kita tengok, buka dulu. Ok, tak ada lah, kita letak mana. Ok guys, so saya akan pasang ke semuanya. Ok, jom kita pasang. Sebelum kita start pasang benda ni, saya nak beritahu dia ada menyekat je lah, free ni. Kau kena scan lah. Macam dah lah, saya ni first time pasang benda ni. So kita pasang. So kita pasang lah Spiderman ni. Kita tengok menu dulu. Menu ni ada cara nak pasang ni. Ada cara nak pasang. Ok, kita pasang dulu. Pemasangan. So ni lah first time yang saya pasang kat Blockis ni. Ada got macam payah sikit nak pasang benda ni, sebab ni pertama kali yang saya pasang benda ni. So kita pasang. Saya akan buat time lapse video ni. Kau tengok video ni sampai habis, sebab saya ada nak beritahu kat akhir video nanti. Kita akan pasang sampai ni sampai habis. Ni sampai jadi kedok saya pasang ni. Ok, kita pasang siap dah. Ok guys, so dah siap. Kita akan tengok dulu. Dan ni kau boleh pasang kat sana, punya web dia. Tapi senang sikit nak pasang. Kau boleh masuk tangan kat dalam ni. Macam action figure kerah. Nak hapus dulu. Kita Spiderman. Kita tengok punya tu dulu, articulation dulu. Ok guys, so betul tak saya pasang ni. Korang teka je lah, betul tak saya pasang ni. Ok, betul tak. Kita tengok artikulasi dulu. Ni korang boleh gerak, boleh dengar ni 3 atau 6 darjah. Ni boleh juga.
Kau melingkuk balik juga. Kaki gerak juga. Okay guys, so sampai saja untuk video kali ni. Lagi punya ni. Jadi nanti saya cari lah benda ni. Ni pun mendapat ni. Ni guys. So ni ada aksesori tambahan ni untuk belakang kak ni. Belakang ni. Ni Spiderman. Kau boleh tampar kat cermin. Betul tak saya pasang. Ok guys, so sampai saja untuk kali ni. Kita jumpa pada video akan datang. Ok, bye. Assalamualaikum.